Lagilah kawan yang lama tak pernah jumpa, dah lama tak jumpa lagi dahsyat. Dia akan jumpa kita, dia akan jerit tau. Betul. Warna ke ni lah macam tu. Macam sudah susut satu saiz Satu tau. saiz. Macam 2 biji warna dulu. Ada tak rasa? Sebenarnya ya. Kan? Betul. Dan lepas tu badan memang akan rasa ringan lah. And then kesihatan tambah baik. Itu sebenarnya yang first. Kesihatan. Rasa macam kakak lagi semakin happy. Betul. Ceria. Dulu tak Ceria. macam ni kan? Masa tu jumpa Kak Wana gulit gelap lagi, Betul. bulat-bulat Besar. lagi. Insulin tak ada dah. Insulin kalau setakat minum macam ni tak payah dah. Tak payah dah. Oh, dulu insulin sehari dahsyat, berapa? Bel. 2 kali. Satu hari 4 4 kali. insulin. Doktor yang suruh berhenti. Doktor bukan suruh berhenti lah untuk main insulin, reduce. Banyak sangat Bel. Tapi kan yang bestnya, I dah stop main ubat darah tinggi, I dah stop ubat kolesterol. Wah. Itu pun best. Dalam berapa lama kakak amalkan? 3 bulan. 3 bulan 3 sudah bulan. stop. Tahun lepas Kak Wana join, Kak Wana mula consume on Jun. So bulan 6, 7, bulan 8, dalam akhir bulan 8 macam tu memang I dah stop main ubat darah tinggi, I dah stop ubat kolesterol. Doktor yang suruh stop. I minta doktor. Oh, doktor kata okey. Yes. Wah. Doktor kata you can try to stop, but your insulin tak boleh stop terus, just reduce lah. Tapi baik sangat. Tapi dengan syarat consistent the product dan kena disiplin. Jaga makan. Yes. Jaga makan. Kakak semua. ambil aloe sehari berapa banyak? Okey, aloe Kak Wana memang terus terang Kak Wana cakap paling minimum Kak Wana akan ambil 100 ml satu hari 3 kali. Okey. I ambil pagi, ambil tengah hari, ambil malam. Itu minimum tau. Kadang-kadang bila I rasa I haus kan, I akan letak ais sikit, I letak berry, ABT berry, I letak yang original, I shake, I minum. Oh, that one is the best juice. Kan? Omega berapa biji? Okay, kalau omega Kak Wana memang ambil konsisten 6. 6 biji sehari. Sehari. 2 pagi bangun tidur, 2 tengah hari I memang bawa dalam handbag, 2 lagi sebelum tidur. That one is minimum. Tapi kalau I rasa macam I terlalu penat ke apa, I akan ambil lebih. Tambah lagi. Lagi apa kakak ambil? Kau nak ambil propolis. Berapa propolis biji? sangat penting. 2 biji sehari because I ada resedung. I Tak ada banyak pun sinus. kan kakak ambil? Tak. I kunyah pagi satu, I kunyah petang ataupun malam satu. Sikit je. Pollen? Pollen kadang-kadang I ambil, kadang-kadang tak. Tapi kalau 3 pun ni sama. wajib lah. 3 tu wajib. 3 tu wajib. And then absorbency. Berapa biji? Absorbency tu agak ambil 2 juga. Pagi satu, petang atau malam satu. Lagi? Lagi akak memang wajib madu. Madu wajib. Sebab akak tak boleh minum gula. So kalau akak nak minum kopi, I ambil kopi kosong, I pancuk madu. Kalau I nak green tea pun sama. I buat lemon pun, lemon honey lemon. Sedap. Sedap kan? Gila sedap. Lagi? Yang konsisten betul-betul tu sebenarnya kan aloe vera tu yang betul-betul membantu. Yalah. You akan berak hari-hari kan. Best perut. Dulu tak berak. Satu, Fizz of Green. Wajib. Fizz of Green wajib 2 juga. 2 biji sehari je. Ya betul. Pagi satu, petang atau malam satu. Jalan je. Wah. Sikit je kan, tak banyak pun. Bagus lah.